Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, saya Jana. Memandangkan hari ini merupakan Hari Guru, saya ingin berkongsi cerita tentang guru-guru yang saya sayangi di SK Sanggang Seberang. Ini merupakan diary saya dan kawan-kawan saya. Di hari ini kami tulis berempat. Saya, Fatina, Mariam dan Sakinah. Guru di sekolah kami bukan sahaja mengajar, tetapi mereka perlu melakukan pelbagai perkara. Mari saya ceritakan kepada semua. Saya perkenalkan Tuan Guru Besar iaitu GB Syukur Fazlan bin Khairullah. Beliau merupakan seorang guru yang sangat sportif. Bukan sahaja menguruskan sekolah, GB juga pandai berlakon. Tengoklah ni kawan-kawan, hebat kan? Seterusnya, Ustaz Azhan merupakan JPK pentadbiran. Ia sentiasa memastikan guru-guru dan murid-murid dapat belajar dan mengajar dengan baik. Ustaz Azhan ni rajin sangat ringan tulang sepanjang kejohanan sukan berlangsung. Baiklah, terima kasih Ustaz. Ini merupakan JPK HEM, sekolah saya. Nama beliau ialah Madam Azmariza. Cantik kan Madam saya? Madam selalu bersedia untuk mengawal dan menjaga keselamatan kami. Mesti Madam penat kan? Sorry Madam. Setiap kali ada aduan, Madam Azma lah orangnya yang akan semak peti aduan tersebut. Banyak sangat aduan murid-murid ni. Ish, pening. Ini pula ialah Ustaz Arif Aizat. Ustaz ni sangat ceria dan sentiasa senyum. Ustaz pun baik. Tengoklah Ustaz melayan je si Muhammad ni. Ustaz merupakan JPK kokurikulum lah yang menguruskan sukan tu. Tanpa Ustaz, tiadalah sukan sekolah kami. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga Ustaz sentiasa sihat. Saya perkenalkan Ustazah Huda. Ustazah merupakan seorang yang sentiasa tertawa. Beliau sangat komited dalam mengajar murid-murid tahun 1 yang tidak boleh membaca. Dulu pun Ustazah mengajar kami juga. Terima kasih Ustazah sebab tidak pernah berkira masa. Moga Allah kurniakan kepada Ustazah pahala yang berlipat ganda. Kami juga mempunyai guru prasekolah iaitu Cikgu Yati. Cikgu Yati merupakan seorang yang sangat penyabar. Beliau sentiasa mengawasi murid-murid prasekolah. Kadang-kadang mereka ni suka bergaduh ataupun bermain secara kasar. Jadi Cikgu Yati akan selalu menasihati dan juga memberi peringatan kepada murid-murid prasekolah. Mesti penat Cikgu Yati. Budak-budak kecil tu perangainya macam-macam. Saya Mariam. Dulu pun saya belajar di prasekolah juga dengan Cikgu Yati. Terima kasih Cikgu. Next, the one and only Cikgu Azhar. Cikgu Azhar ni paling famous dekat sekolah kami. Orang kata Cikgu Azhar macam Aaron Aziz. Ada yang kata macam Gas. Yang cerita Blood Brother tu, yang penting Cikgu Azhar ada gaya. Kalau Cikgu Azhar tak datang sekolah, sepilah hari kami. Terima kasih Cikgu sebab sentiasa bersemangat dalam menguruskan sukan sekolah. Kesian Cikgu berhujan panas semasa buat garisan di padang. Mesti Cikgu lenguh-lenguh kan? Saya Sakinah. Saya ucapkan Selamat Hari Guru Cikgu. Next, saya nak cerita tentang Madam Asmawati. Madam ni gorgeous, cantik selalu. Kalau kami jumpa Madam mesti akan senyum. Selain mengajar, sewaktu minggu bertugas, Madam pun akan berada di kantin, mengawasi murid-murid semasa makan pada waktu rehat. Kadang-kadang saya terfikir, Madam ni dah makan ke belum? Lepas murid dah siap rehat, Madam juga akan memastikan murid naik ke atas kelas dengan teratur. Lepas tu, masuk kelas mengajar pula. Alahai, sibuknya seorang guru.
Terima kasih atas jasa baik Madam. Saya perkenalkan Cikgu Zuhairi di Ultraman SKSS. Cikgu Zuhairi ni serba boleh. Semua Cikgu Zuhairi pandai. Ialah boyfriend Cikgu Azahar. Mana ada Cikgu Azahar, di situlah ada Cikgu Zul. Saya mengajar kelas pemulihan. Setiap hari sewaktu rehat, Cikgu Zul akan membahagikan kotak susu kepada murid-murid RMT. Awal bertugas akan sentiasa bantu Cikgu Zul. Ia doakan Cikgu sentiasa sihat dan ceria. Pula ialah Ustazah Haliwani. Sopan kan Ustazah? Ayu je. Ustazah ni sentiasa peka dengan murid-murid tahun 1. Sebab Ustazah ialah guru kelas mereka. Kadang-kadang saya pun letih tengok Ustazah melayan murid-murid tahun 1. Ini dekat pusat sumber. Selepas kelas tahun 1, Ustazah akan susun kerusi dan buku. Padahal nanti pengawas pusat sumber yang akan mengemaskan. Terima kasih Ustazah sebab selalu menyayangi kami semua. Sayang Ustazah. Ini pula ialah Cikgu Azia. Cikgu merupakan guru yang comel. Kecil molek aja orangnya. Cikgu mengajar kami bahasa Melayu. Selain itu, Cikgu Azia dan cikgu-cikgu yang lain sentiasa bawa banyak fun. Tengoklah, sampai sengit-sengit Cikgu Azia jalan. Pening dibuatnya nak siapkan file. Dah selesai mengajar, cikgu-cikgu akan menyiapkan kerja-kerja lain pula. Mereka bukan hanya mengajar. Kami sangat menghargai Cikgu Azia dan guru-guru yang lain. Terima kasih guruku. Ini pula ialah Cikgu Mazura. Walaupun cikgu merupakan guru baharu di sekolah kami, tapi kami sayang cikgu. Cikgu sangat baik. Tak pernah marah kami berempat. Cikgu selalu menasihati kami. Kami suka belajar dengan cikgu. Cikgu pun pandai mengacara majlis ataupun program sekolah. Suara cikgu sedap. Terima kasih banyak-banyak ya cikgu. Selamat Hari Guru. Semoga cikgu diberikan kesihatan yang berpanjangan dan senyum selalu ya. We love you cikgu. Siapa tak kenal Ustazah ceria ni? Inilah Ustazah Nora. Kami semua sangat suka belajar dengan Ustazah. Ustazah sangat peramah dan baik hati. Terima kasih kerana sentiasa bersabar dengan kami. Jasa Ustazah dalam mendidik kami tak akan pernah dilupa. Semoga Ustazah sentiasa bersemangat dan terus sukses selalu. Love you Ustazah. Seterusnya, saya ingin berkongsi cerita mengenai Ustazah Huda. Ustazah mengajar saya waktu kafah. Ustazah sangat bersemangat dalam mengajar kami semua. Hari Jumaat petang pun Ustazah buat kelas tambahan. Kami sangat terhutang budi dengan Ustazah. Selamat Hari Guru. Semoga terus diberikan kekuatan untuk mengajar kami. Ini merupakan Madam Razan. Madam lah yang mengajar kami untuk voice over di hari kami ini. Terima kasih Madam sebab percayakan kami. Madam pun terima idea kami untuk menulis tentang guru-guru kami yang lain. Nanti kita rekod lagi tau. Saya Madam. Selain guru-guru, saya pun suka dengan staf sokongan di SKSS. Encik Hazirul, Puan Faizah dan Puan Sazwana pun sangat peramah dan baik dengan kami. Mereka sentiasa rajin dan tekun dalam melakukan tugasan masing-masing. Kami biasanya panggil Cikgu Wana. Beliau pun rajin melayan kami semua sejak dari pas sekolah. Rindunya Cikgu Wana. Hehe. Ibuan terima kasih juga. Kami ucapkan kepada Encik Hazirun dan Puan Faizah. Sekian cerita kami. Hebat kan guru-guru SKSS? Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru yang selalu sabar dan ikhlas dalam mengajar. Guru tidak hina dikeji, tidak lapuk dipuji.
Guru ibarat lilin yang membakar diri. Tanpa guru siapalah kita? Ibarat malam tanpa bintang. Pengorbanan dan dedikasi guru tak akan pernah pudar. Semua ilmu dan jasa baik guru-guru akan terus dikenang. Semoga kebaikan cikgu semua akan dibalas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, cikgu.